kita bertemu, berteman bulan terang di balik bangku. Ruang kosong makin rasa pilu, soal hati siapa yang tahu. Tiap saat makin terasa apabila menjelang jika kau tak ada. Harap semua baik-baik saja, banyak luka pun aku rasa. Bertukar hari makin terbuka, bertukar rasa rindu di jiwa. Di saat kamu mula percaya tentang cintaku, mula goyah jika ada kecewa. Bukan takdir yang makin kejam, cuma satu harus kau genggam. Luka semalam jadi pengajaran, hari berjalan jangan bawa dendam. Maaf jika ku silap, ku tahu aku tak lengkap. Maaf jika kau berharap segala yang dah ku buat. Ku mohon engkau pergi, tiada yang tersakiti, tiada lagi bunga janji yang takkan pernah jadi. Maaf jika ku silap, ku tahu aku tak lengkap. Maaf jika kat manalah aku nak cari kerja ni? aku dipinggirkan, ditenggelami suara dunia yang menyakiti. Tetap ku nyanyikan di pentas saya. Sarah? Kai? Budak pejabat dah sampai ah. Kau macam mana hari ni? Oh, lupa. Kau dah kena tendang keluar kan? Jack, aku ni dah penat hidup susah dengan kau tau. Kai ni boleh bagi semua apa yang aku nak. Jadi tolonglah dan stop kacau hidup aku lagi. Sebab aku tak suka lah orang macam kau ni kacau hidup aku. Okey lah you layanlah budak ni. Hai dah malas layan dia. You settlekan sendiri. Kita dah jauh beza je. Sekarang ni aku kat atas, kau kat bawah. Kesian aku tengok kau ni. Tapi tak apa lah. Aku pergi makan dulu Gas. Aku tahu dah. Aku tak nak ada bangsat kacau kawasan aku. Kau settlekan budak-budak tu terus. Beres bos. Roy, Loy, korang pergi rumah dia sekarang. Adik dia si Lia tu, korang bagi dia pengajaran sikit. Biar abang dia tahu siapa sebenarnya yang pegang tempat ni. Okay guys. Oh. Lajunya nak masuk Lia. Tak nak ajak kita masuk sekali ke? Minum kopi ke? Nescafe ke? Kita suka benda-benda bersusu ni. Korang nak apa ni? Kita orang datang ni sebab nak bagi kau amaran.
Bagi tahu abang kau, ini amaran terakhir daripada kita orang. Kalau dia lihat sangat, kalau dia degil sangat, bukan takat dia, dengan kau, dengan rumah ni sekali kita orang bakar, kau tahu. Ingat dia Ingat tau, jangan lupa pula. Tak apa, kita orang gerak dulu. Bye-bye Lia, I love you sayang. Abang gerak dulu Weh Jack, aku dah cakap dah cerita tu best. Ya, tapi hero dia acak-acak good tu. Kalau aku beli tiket semua cerita best-best. Tapi mahal. Tapi Biasa thank you. tu. Jack, balik. Lia, kenapa? Weh Lia, kenapa muka kau lebam? Korang pergi mana tadi? Korang tak nampak apa jadi kat Lia ni? Sanggup korang tinggalkan Lia seorang-seorang? Ni mesti kerja budak Kai. Kau nak tunggu diorang buat lagi teruk ke? Atau kau baru nak buat sesuatu? Dia dah melampau dah ni balik. Aish. Malam ni, biar dia orang tahu apa nasib kalau cari masalah aku.